Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah kita masih lagi dapat beristiqamah. Hari ini 13 Ramadan. 13 Ramadan malam yang ke-14. Maknanya sudah berapa? Malam 13 12 Mac 12 Mac 13 Ramadan. Kita lewat sehari. 11 tarikh pun lari. Hari itu kita start puasa 2 Mac. Kita start puasa 2 Mac 1 Ramadan. Hari ini berapa bulan? 12 Mac 11 Ramadan malam 12. Jadi separuh 1/3 dah habis. 1/3 Ramadan dah habis. Baki lagi 2/3. Jadi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk beristiqamah sampai ke penghujung Ramadan. Bukan takat berhenti kat penghujung Ramadan, sampai lepas daripada Ramadan, dan juga sampai ke hembusan nafas kita yang terakhir. Apatah lagi bulan Ramadan ni tuan-tuan dikenali juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Semua orang yang sebelum ini jarang baca Quran, Ramadan alhamdulillah kita ada keinginan yang kuat untuk baca Quran. Dulu dalam rancangan Al-Kuliah TV3 saya pernah bawa satu tajuk Mukjizat dalam Almari. Apa makna dia? Tajuk dia Mukjizat dalam Almari. Kerana apa? Al-Quran tu disimpan dalam almari, keluar setahun sekali, bulan Ramadan. Jadi tahun ni kita buat perubahan. Dia keluar daripada almari, keluar terus insya-Allah. Cuma beza je Ramadan kita baca mungkin 1 juzuk sehari. Lepas Ramadan kita tetap baca walaupun 1 muka sehari. Dan kita kena faham baca Quran ni. Sebab saya tengok rata-rata memang baca Quran, dia tak boleh beza kadang-kadang mana baca Quran, mana tadarus Al-Quran. Ada yang bagi tahu kepada saya, dia kata, "Ustaz, kumpulan saya ni ada seorang tu lambat semua baca. Kau nak buang dia boleh tak? Hidup kumpulan lain lambat. Kita nak kejar hari Isnin ni 17 Ramadan pasal nuzul Quran. Hari Selasa 17 Ramadan hari Selasa. Kau ingat dah cuti. Kau tak cuti kau? Tak ingat? Cuti kan, Selasa cuti kan? Sebenarnya nuzul Quran cuti kan? Penang cuti. Dulu saya di Selangor cuti. Saya duduk Selangor cuti. Masa tu wilayah tak cuti, Kuala Lumpur. Kalau saya ada program pada nuzul Quran, nak turun daripada Selangor pergi KL, sampai separuh jalan patah balik lah. Dia jam tu, orang pakat turun pergi KL, pergi shopping. Selangor cuti, KL tak cuti waktu tu. Pasal waktu tu Selangor turun Quran, KL tak turun, jadi tak cuti. Jadi orang semua pakat turun pergi KL, jam habis. Lah ni wilayah pun, KL pun cuti kan, sama-sama turun Quran. Orang Penang pun cuti lah, alhamdulillah. Jadi orang duk kejar baca Quran ni, nak tadarus Quran sebab nak capai nuzul Quran, pasal nak buat majlis khatam Quran.
Pada majlis itu dapat lekat-lekat terkong Siti Khadijah apa semua. Jadi kawan ni lambat dia nak marah. Tuan, apa makna tadarus Al-Quran? Nak kena faham. Kita buat sesuatu tu biar ada ilmu sebenarnya. Jangan sebut tadarus tu apa? Baca Quran tu apa? Kami nak khatam. Kalau nak khatam Quran tuan-tuan, ambil Quran baca daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Itu khatam nama dia. Tadarus ni memang lambat. Lepas itu kadang orang tadarus tak daripada bekerja lagi. Sebab tadarus ni daripada perkataan darasa, darsun. Tadarasa ya tadarasu, tadarusun. Maksud dia belajar dan mempelajari. Ada konsep pembelajaran. Sebab tu tadarus dia tak berlaku seorang-seorang. Tadarus mesti dalam kumpulan. Ni kadang-kadang orang buat kumpulan tadarus, bagi seorang-seorang satu juzuk. Ambil juzuk, nanti pakai baca, lagi kita khatam sama-sama. Lah, itu bukan tadarus, itu pakai baca Quran. Tadarus ni dia mesti dalam kumpulan. Pasal apa? Pasal ada unsur pembelajaran. Maknanya seorang baca, seorang lagi dengar. Kalau 2 orang lah, sekurang-kurangnya 2 orang. Kalau lebih 3 orang, 4 orang, tak kisahlah. Tapi seorang baca, hak dia dengar. Kok tak mana nak kena perbetul ke apa semua. Itu tujuan tadarus. Sebab dia ada unsur pembelajaran. Itu makna dia. Dan unsur pembelajaran ni kadang mungkin lambat. Jangan marah kawan tu, dia lambat. Dia pun nak belajar. Ya. Jadi maknanya, kalau nak khatam betul-betul, baca Quran. Baca, ambil baca. Seorang-seorang baca. Memang khatam. Tak kena duduk tunggu orang. Bila dalam kumpulan ni mungkin ada cepat, ada lambat. Nak menguji kesabaran kita. Pasal apa? Pasal kita nak Quran itu dibaca dengan betul. Sebab ada kajian yang dibuat di IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia. Responden 2,000 pelajar universiti ni, dites mereka untuk baca Fatihah saja, betul ke tak betul. Daripada 2,000 responden itu, yang lulus 6% saja. 6. Angka ni pun jadi banyak tu. 6% saja hak lulus, 94% tak lulus. Baru ni ada seorang, dia jumpa saya, umur dia 53. Dia kata, Ustaz, nak tanya sikit, main duk bisik. Saya ni memang tak erti baca Quran. So saya baca ni, saya dengar Khari baca, saya dah tengok baca. Saya kata kenal dah. Tak tahu. Tapi lah ni kan dia ada macam apa, kalau baca tu dia tunjukkan, baca tu makna baru nak belajar. Saya kata inilah tadarus, dia akan belajar kan? Belajar baca Quran. Satu, belajar. Kemudian lepas belajar boleh baca, jangan berhenti dekat baca. Kita nak faham. Sebab apa kita nak faham? Sebab kita nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak beramal? Sedangkan Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Quran, yang memberi hidayah kepada manusia, yang menjelaskan hidayah tersebut, dan wal furqan, yang membezakan antara hak dan batil, yang mana betul, yang mana salah. Quran jadi panduan kepada kita. Dan kita nak apply isi kandungan Quran itu dalam kehidupan kita. Sebab tu kena faham. Sebab tu rentetan hukum, hakam ke peraturan, hak kita bincang ni, contoh fatwa bincang kan. Fatwa bincang ni diambil daripada Quran dulu, sumber utama, kemudian pergi kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian pergi kepada ijma' ulama, kemudian pergi kepada qiyas ijtihad dan seumpamanya. Jadi maknanya Quran dulu sebagai sumber. Nak faham. Kalau tak faham Quran, macam mana kita nak istinbat hukum? Sebab tu kadang-kadang hak kita sebut hukum tu, fatwa itu, kita tak habaq lah terperinci. Nak terperinci kena rujuk kita lah. Kita macam nikah, tapi hak nikah tu ambil daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Contoh dalam khutbah Jumaat, dengar tak minggu lepas Jumaat berapa ni? Fatwa apa?
Fatwa apa? Seluruh bunyi. Sebab tadi ni ada seorang ustaz, dia pengurusi masjid. Dia kata, Ustaz, Jumaat minggu lepas panas, saya panas. Ahli Jumaat dia kata dia rasa tak selesa. Pasal apa tak selesa? Ramai hisap rokok. Fatwa Jumaat lepas tuan-tuan mengenai rokok. Mengenai rokok. Mesyuarat Fatwa Negeri Pulau Pinang pada tahun 2004 telah memutuskan bahawa merokok itu adalah haram. Dan pada tahun 2016 menyatakan, mesyuarat fatwa menyatakan bahawa bukan setakat rokok, shisha, vape, rokok elektrik juga adalah haram. Ada tak puas hati? Betul ya kan? Mana dalil dia? Takkan apa dalil terpinci lah. Betul tak ini khutbah lagi. Kita nak habang intipati dia. Dalil dia dah. Dalilnya diambil daripada Quran antaranya. Dan daripada hadis Nabi SAW. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Rokok itu membinasakan, bukan tegak binasa diri kita, binasa orang yang sekeliling kita. La darar wala dirar. Kita tak boleh membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Tak boleh. Bagi bahaya orang lain lagi berat. Sebenarnya kalau ikut kajian perubatan menyatakan bahawa mudarat orang duduk sebelah kita lagi teruk daripada orang yang rokok tu. Lagi teruk sebenarnya. Jadi kalau kita faham Quran, fatwa tu diambil daripada Quran, istinbat daripada Quran, kita rasa balik ke mana? Kita nak buat ke tak buat? Kita akan buat, kita akan tunaikan. Tuan-tuan. Dan belum lagi Allah Ta'ala sebut wala tubadzir tabdzira, jangan membazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Membazir itu saudara kepada syaitan. Bulan puasa syaitan kena ikat, dia nak kawan juga dengan syaitan. Jadi momentum Ramadan itu, pasal apa fatwa itu dimasukkan dalam khutbah Jumaat? Sedangkan hak minggu sebelum ni tentang zakat. Tentang zakat. Hak zakat tu pun, ada juga orang yang tak setuju. Kan? Tak setuju tak faham kan? Kita bagi hujah-hujah berdasarkan kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ini yang kita nak kena faham. Bukan tak baca saja. Kalau baca saja tu duduk tak setuju. Pasal apa? Pasal dia baca saja, dia tak faham pun. Sedangkan fatwa-fatwa itu sebenarnya diistinbatkan daripada Al-Quran terlebih dahulu. Kita bincang, ada tak Al-Quran hak cerita tentang perkara ini, walaupun tak sebut tentang perkataan rokok, tak sebut lah. Tetapi ada perkara-perkara yang berkaitan rokok itu yang ada dalam Quran. Itu contoh. Dan insya-Allah minggu depan kita masuk fatwa tentang zakat pula, zakat fitrah. Sebab ni pun orang terkejut zakat fitrah. Zakat fitrah di Pulau Pinang tahun ni kita letak 4 harga. Dia tahu pasal 4. Ni buat bid'ah apa dia ni? Satu-satunya negeri di Malaysia berempat ni kan. Orang ni 3 ya. Ya. Dan dulu-dulu mana ada 3, 1 je. Dulu ya kan? Terlupa lah. Dulu 1 je. Lepas tu 3. Kita tambah 4. Kita tambah tu ada rasional je. Tuan-tuan tahu dah kita buat zakat fitrah tu asas apa? Asas apa? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min at-tamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah ini sa'an min at-tamar. Sa' ni makna dia bukan pakai sa'. Bukan pakai sa' lah, itu sahur. Ni sa' betul-betul maksud dia gantang. Satu gantang daripada tamar ataupun syair ataupun gandum ataupun barley.
bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, tua atau muda, semua wajib bagi yang berkemampuan. Kena bayar zakat fitrah ni. Kalau tidak, puasa kita tergantung. Sebab antara matlamat zakat fitrah ni adalah tuhratan lis-shaimin, nak membersihkan, menyucikan jiwa-jiwa orang yang berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan kepada orang susah, orang yang memerlukan. Jadi dia wajib yang kata zakat fitrah ni sa'an, satu gantang. Satu gantang berapa kilo? Oh Allah tak pakai gantang dah. Berapa kilo satu gantang? Tak ada siapa buka kedai runcit. Dia kata saya kedai runcit pun tak pakai gantang dah. Dulu-dulu gunalah satu kati. Satu kati berapa gram? 600 gram. Tu masih ingat lagi, kecil-kecil tulis kati 16 tail kan. Satu gantang ni di Malaysia, gantang Malaysia 3,5 kilo. Gantang Malaysia. Tapi zakat tak guna gantang Malaysia. Itu kena faham situ. Kena faham pula. Zakat guna gantang Baghdad yang digunakan oleh Nabi SAW. Gantang Baghdad kecil sikit, lebih kurang timbangan dia 2.6 atau 2.7 kilogram. 2.7. Baik, segantang. Kita kata 2.7 kilo lah. 2.6, 27 lah senang. 2.7 kilo beras. Makanan asasi sesebuah negeri atau negara. Kalau tamar nak Arab, gandum lah, orang putih gandum. Kita semua perut nasi tuan-tuan. Nusantara ni semua beras. So kita kena bayar beras. Baik, hari ni bayar beras kan? Dulu bayar beras kan? Dulu bayar beras. Pergi ke Quran bagi kan? Dulu kan? Lah kita bayar guna apa? Guna duit. Pasal apa? Pasal kita guna pandangan yang muktamad dalam mazhab Hanafi. Dari sudut menggunakan nilai kepada beras. Apatagi dalam suasana pada hari ini, kadang-kadang orang yang memerlukan tu memang dia tanam bendam lah, tanam padi lah, dia ada bendam. Kalau kita bagi beras juga, dia tak mahu, dia nak benda lain, nak beli baju raya apa semua kan, dia nak beli lauk apa semua. Beras dah ada. Contoh. Yang kedua, kalau bagi beras juga hari ini, dengan keadaan hari ini kita bagi pada amin. Bagi pada amin, kalau lah seorang itu, satu family ada 10 orang, seorang 2.7, 10 orang mana 27 kilo. Baru satu family, kalau 10 family 270 kilo. Dia tengok kereta ada nak buh, mau rosak absorber kan? Jadi untuk masalah kita menggunakan pakai zaman sekarang, sebab zaman itu berbeza. Lah ni semua guna duit kan, meludak. Zaman dulu kadang butter ya, butter trade semua kan, duit tak ada apa. Zaman lah ada, zaman lah duit. Maka kita menggunakan nilai di atas beras. Baik, cara macam mana zakat fitrah ini dikeluarkan? Ada dua cara disebut oleh para ulama. Yang pertama berdasarkan qutul balad. Yang kedua berdasarkan qutul nafs. Apa dia pula qutul balad, qutul nafs ni? Qutul balad tu apa? Qut, bukan kutu. Qut ni makanan asasi, al-balad ni negeri. Maknanya makanan asasi majoriti penduduk. Kita makan beras pun tak apa, tapi kita bayar atas makanan asasi majoriti penduduk. Itu cara bayar yang pertama. Di Pulau Pinang ni, berdasarkan kajian yang dibuat baru-baru ni dengan bantuan Bernas dan sebagainya, kita dapati 48% rakyat Pulau Pinang ni makan beras super import yang harga dia kali 0.2.7 kilo bersamaan dengan RM10. Itu dia panggil qutul balad, yang mewakili majoriti. Jadi kalau kita menggunakan kaedah itu, kita bayar berdasarkan ramai hak makan ni, qutul balad ni RM10 nilai kepada beras tersebut. RM10. So bayar RM10 dah sah. RM10, saya ulang lagi, RM10. Itu kajian di Pulau Pinang. Baik.
Cara kedua bayar zakat adalah berdasarkan qutun nafs, makanan hak dia makan. Dia tak mau tengok majoriti makan, tapi dia tengok hak dia makan. So dia bayar berdasarkan nilai berat hak dia makan. Boleh juga. Lalu kita bagi pilihan. Yang pertama untuk semua RM10 tu. Semua guna ni pun tak apa dah. Tapi ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, bayar berdasarkan qutun nafs, iaitu makanan hak dia makan, berat hak dia makan. Dia makan Taj Mahal, jangan bayar Taj Murah. Bayarlah Taj Mahal juga. Itu maksud dia. Gantung dia makan. Okey, orang yang makan beras perak, orang yang makan beras rebui dan sebagainya ni, kita kira-kira sekilo RM4 kali dengan 27 samaan RM15. Jadi kalau dia makan beras tu, kita syorkan kau nak bayar berdasarkan makanan dia, bukan makanan majoriti. Boleh makanan dia makan RM15. Seorang negeri, I tak makan beras perang tu. I makan paling tidak basmati. Tiap-tiap hari basmati, isi kandang hari. Basmati, herba puni, beras Jepun. Ya, tak tahu beras apa. Tapi kalau pernah di Usnal yang satu-satu, beras hak kita kira balik, kita beli apa ringgit, kali-kali sekilo kali 27, RM25. Maka bayar RM25. Itu harga yang kedua. Untuk qutun nafs, mula-mula kita letak 3 tu dah, RM10, RM15, RM25. Tiba-tiba kecek balik, rupanya ada, masih lagi ada orang makan beras tempatan. Mewakili 15% penduduk Pulau Pinang ni, dia makan beras tempatan. Susah dapat, tapi dia dapat. Dapat kau benar tak? Tapi dia dapat. Memang dia dapat. Kadang-kadang ada jualan tertentu pun semua dia dapat beratok lah, dia dapat beli pun semua. 15% makan beras yang paling biasa ni lah kan, yang harga sekilo RM2.6 tu, 10 kilo RM26. Jadi kalau kira RM2.6 kali RM2.7, RM7. Maka kalau orang makan beras ni, dia tak mau bayar berdasarkan apa, majoriti bayar hak dia makan, bayar RM7. Betul dia jadi 4 harga tu, 10 majoriti bayar ni pun tak dah. Ataupun untuk hak makan, hak berdasarkan makan 15, 25 atau 7. So pada bayar yang mana? Dia 10. Senang kira kan. Dulu pasal apa tak banyak harga? Sebab zaman dulu dia hanya menggunakan qutul balad saja. Makanan majoriti penduduk dah dia letak harga RM7 untuk semua sekali. Majoriti, kira majoriti dah. Dia tak bagi choice. Sekarang ni dibagi choice. Sebab apa? Sebab biarlah kita makan sedap-sedap. Bila nak main keluar zakat, kita cari hak rendah daripada hak kita makan. Tak syok lah. Sedangkan nafkah dia bagi choice, bagi pilihan. Bab zakat ni kalau boleh, kita bukan nak bayar sikit, nak bayar lebih lagi kalau boleh. Sebab dia termasuk sedekah. Dan pahala dia sangat banyak. Dan tak jadi miskin lah orang ambil zakat ni. Kadang-kadang saya duk tengok orang duk refer saya, duk tanya ni, saya ni apa, mak saya sakit ni, saya nak kena bayar ke zakat dia ni kan? Saya tanya, mak ada pendapatan tak? Tak ada lah, tapi takkan saya nak kena bayar. Berkira dengan RM5 tu pun bukan banyak mana pun. Sedangkan bila ibu bapa dah tak mampu, nafkah tanggungjawab siapa? Anak. Kalau dia mampu tak apa, dia mampu dia kena bayar sendiri. Bahkan kalau dia mampu, kita tak boleh bayar pula tanpa keizinan dia. Tak boleh. Dia minta izin tu. Jadi maknanya tuan-tuan dah berkira semua dengan RM10 tu pun. Sedangkan sekali dia pergi kedai makan nasi kandang RM1. Sekali makan nasi kandang ada RM1. 15 hari makan ni. Kita harga terus RM15 tu paling tidak, paling murah. Sekali makan mau. Sekali makan. Tapi orang ni kalau bab dengan Tuhan ni dia berkira. Bab dengan perut dia tak berkira. Pasal apa? Pasal dia tak faham Quran. Dia balik pada asas balik. Balik pada asas balik. Yang kata Quran tu hudal linnas,
Bagi hidayah pada manusia. Manusia yang mana? Manusia yang nak pada hidayah. Manusia nak hidayah ni apa? Dia cuba memahami, menyelami isi kandungan Quran. Dia cuba faham. Quran kata kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan sesuatu yang ada di atas muka bumi halal lagi baik. Kita faham. Keluar fatwa tentang apa? Restoran no pork no lard. Dan restoran Muslim friendly. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tidak menepati piawaian halal yang diiktiraf oleh CAKIM. Dia kata no pork no lard. Dalam tu mungkin ada benda lain. Memanglah lard pork tak ada. Tapi ramuan-ramuan dia ambil daripada mana? Sos-sos dia ambil daripada mana? Semua-semua dia. Jadi maknanya kita bagi tahu. Sebab apa? Sebab halal itu, mencari halal itu satu kefarduan. Dan Allah yang perintah ke mana dalam Quran. Kalau kita faham ayat itu, kita tak akan sewenang-wenangnya. Ni kalau kita tengok orang kita berlambak. Kedai-kedai macam tu dia. Orang kita banyak. Dia pakai kopiah ni. Dia pakai tudung. Tengok pula dalam tu apa tukang pelayan semua pakai tudung. Orang Indonesia apa semua ada. Boleh lah kita. Tuan-tuan, satu benda berlaku di Ipoh satu ketika. Saya pergi ceramah halal dulu lah. Berapa tahun lepas. Orang Ipoh cerita kat saya. Dia kata, Ustaz nak tahu. Saya kata, nak tahu apa? Sini dulu ada satu kedai mi kari yang paling hebat di Ipoh ni. Paling terkenal. Owner dia non-Muslim. Tapi semua pekerja orang Islam. Ada logo halal tak? Tak ada. Tapi orang kita tengok orang Islam. Hak tu apa? Bekerja, duk serve, dah apa semua, tukang masak atau apa. Maka pergilah. Hak pergi tu orang masjid, orang surau. Orang masjid pergi tak kata boleh. Dia kira kalau betul. Pakat pergi meneru, makan pula sedap. Balik cerita kat orang Ustaz. Aku balik tidur tak boleh nak rasa nak makan ni. Maka duk pergi situ. Sebab apa? Sebab orang kita ni dia cari sedap dulu baru halal. Patut cari halal dulu baru sedap. Sebab itu hari ni kalau orang buat review ke nak viral ke apa, tak sedap ke halal dulu? Sedap dulu. Oh sini sedap. Dia tak kira dah halal tu tak sebelah tu. Dia kira sedap dulu. Belum lagi pergi Tanjung tuan-tuan. Tanjung kan? Orang dulu pergi Tanjung, Allah tak pergi Tanjung lah. Orang Allah budak-budak Allah pergi Tanjung, dia tengok apa Tanjung apa dah. Dia tak tahu. Orang dulu semua pergi Tanjung. Tanjung apa? Pulau lah. Tanjung Penaga kot kan. Daripada Tanjung Penaga kot. Dia start tu kan. Tanjung tu panggil Tanjung. Saya kecil-kecil panggil Tanjung. Lah orang panggil Penang. Penang semua sekali. Pulau lah pulau. Kalau tetapi tengok tu hak cendoi yang hak cuai. Bukan Islam cuai. Tapi yang apa dia makan. Tak masalah. Tak masalah. Masalah. Kadang-kadang cendoi galak sot bila kadang campur kedai apa semua kan. Bukan Islam tu dia apa semua. Halal kalau kira tak ada job pun pakat meneru makan. Pasal apa? Pasal sedap. Begitu yang berlaku. Pakat meneru makan. Pura-pura makan. Tiba-tiba pernah sekali itu dibuat spot check. Didapati bahawa kuah mi kari itu daripada tulang babi. Betul sedap. Nak marah Tokek. Tokek non-Muslim. Pasal apa buah babi? Kami dok makan. Dia kata lah, itu resepi turun-temurun. Hak tu bagi sedap. Dan saya tak pernah kata kedai saya halal. Mana ada job halal? Kalau saya letak logo halal, tiba-tiba saya bubuh babi, boleh sama lah. Kan, menipu kan. Tapi sekarang ni saya tak letak. Memang saya tak apply pun. Saya tahu apply pun tak dapat. Nak dapat babi. Tapi orang kita tak peduli benda tu. Asalkan sedar. Asalkan tengok orang pakai pi, dia tak peduli lah. Sedangkan Allah suruh kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan yang halal, yang baik. Dalam hadis kata talabul halal fariḍah. Mencari halal itu satu kefarduan. Jadi tuan-tuan, kita duk baca Quran, kita duk baca hadis, tapi kita tak faham benda tu. Kita tidak mengerti dalam tindakan pelaksanaan dalam kehidupan kita. Tidak ada aplikasi. Rugilah. Sedangkan Quran jadi panduan. Maka dengan sebab itu kita Ramadan ini sebagai satu momentum insya-Allah
Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. Lepas ni kita kena berusaha, dan antara perkara yang utama Quran beritahu juga untuk iqra, belajar. Itu jangan tinggal, ilmu jangan tinggal. Pasal al-ilmu imaman amal, ilmu pemimpin kepada amalan. Jadi lepas Ramadan nanti pun kuliah ilmu mesti datang, jangan tak datang. Kalau boleh ni kita tak gambar mau perak ni, semua ambil gambar. Lepas tu kita buat frame besar-besar sini. Esok siapa tak datang kita pangkak seorang-seorang. Jadi 6 dah 6. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena usaha. Allah bagi peluang, jangan sia-siakan peluang tersebut. Sementara hayat dikandung ada. Mudah-mudahan insya-Allah dengan asbab Ramadan tahun ini kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, dan dengan asbab Ramadan tahun ini juga kita akan dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.